Selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal sesuatu yang korang guna hari-hari tapi mungkin tak berapa perasan pasal detail dia. Kita nak tengok data digital. Terutamanya dari bab 2 buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 1. Fokus kita, ukuran data. Ya, betul tu. Pernah tak terfikir kenapa gambar kat WhatsApp tu kadang-kadang bila zoom nampak macam tak clear. Tapi gambar dari kamera phone elok je. Kan? Atau kenapa lagu MP3, saiz dia kecil je, tapi ada fail audio lain yang besar gila. Semua tu ada kaitan dengan cara kita ukur dan simpan data digital, macam gambar dan bunyi ni. Kita akan sentuh sikit pasal istilah macam resolusi, dimensi, kedalaman warna untuk gambar. Lepas tu untuk audio pula, ada kadar sampel, kedalaman bit. Bunyi macam teknikal sikit kan? Memang bunyi macam tu, tapi penting ni. Ya, penting untuk faham kualiti dan saiz fail digital yang kita guna hari-hari. Okey, jadi jom kita fahamkan benda ni. Kita nak kaitkan dengan apa yang relevan untuk korang, para remaja. Biar jelas apa jadi belakang tabir tu. Kita mula dengan gambar dululah ya. Buku teks ada sebut pasal pixel, bintik-bintik kecil tu kan? Betul. Semua gambar digital tu sebenarnya terdiri daripada banyak-banyak pixel ni. Ada 3 benda utama yang tentukan kualiti dan saiz gambar. Resolution, dimension dan kedalaman warna. Okey, satu-satu. Resolution tu apa dia? Selalu dengar DPI. DPI tu dots per inch. Senang cerita, berapa banyak bintik pixel dalam 1 inci. Lagi tinggi DPI, macam 300 DPI, lagi tajam gambar tu bila kita cetak. Sesuai untuk print poster ke, majalah ke. Oh, kalau untuk tengok kat skrin phone atau laptop? Biasanya 72 DPI pun dah cukup. Tak perlu tinggi sangat. Patutlah, kadang-kadang gambar dari internet tu bila kita zoom habis, nampak pecah-pecah, berkotak-kotak. Itulah dia. Sebab resolusi dia mungkin rendah. Dioptimumkan untuk paparan biasa je. Itu juga ada kaitan dengan dimensi. Dimensi ni pula saiz gambar dalam kiraan piksel. Contohnya 1300 kali 800 piksel. Macam saiz lebar dan tinggi gambar tu lah, dalam piksel. Ya, betul. Ia tentukan saiz maksimum gambar tu boleh dipapar sebelum kualiti dia terjejas. Okey, faham. Lagi satu tadi. Kedalaman warna. Bunyi macam dalam. Memang bunyi macam tu. Kedalaman warna ni, dia tentukan berapa banyak warna setiap satu piksel tu boleh tunjuk. Kalau 1 bit, hitam putih je. 8 bit, boleh dapat 256 warna. Macam ikon-ikon ringkas tu. Gambar dari phone kita biasanya berapa bit? Nampak cantik je warna dia. Selalunya 24 bit. Boleh papar berjuta-juta warna. Sebab tu gambar nampak realistik. Tapi bila warna dah banyak, resolusi tinggi, dimensi besar, Saiz file pun jadi besar lah kan? Boleh jadi ber-MB satu gambar. tepat sekali ada kaitan terus antara kualiti dengan saiz file. Okey, sekarang baru masuk bab format file. JPEG, GIF, BMP, TIFF. Apa beza dia semua ni? Ni macam cara kita bungkus data gambar tu lah. BMP, dia simpan semua benda. Kualiti memang tip-top. Tapi saiz dia, besar betul. Tak praktikal nak hantar kat WhatsApp. Okey. JPEG pula. Yang ni paling selalu jumpa. JPEG ni dia bijak sikit. Dia mampatkan gambar tu. Dia buang sikit maklumat warna yang mata kita mungkin tak perasan sangat pun. Hasilnya, saiz file jadi jauh lebih kecil. Sesuai sangat untuk kongsi online kat media sosial. Tapi ada kurang kualiti sikit lah. Walaupun sikit. Ya, ada sikit. Tapi selalunya tak berapa nampak beza pun. Melainkan kita memang banding betul-betul. GIF pula. GIF ni warna dia terhad. 256 warna je. Jadi sesuai untuk grafik yang mudah, logo ke, atau animasi pendek yang kita selalu nampak tu. Saiz dia pun kecil. Betul. TIFF pula, kualiti dia tinggi macam BMP, tapi lagi fleksibel. Selalu orang guna untuk kerja-kerja percetakan profesional. Oh, patutlah JPEG yang paling popular. Dia macam kompromi terbaik antara kualiti dengan saiz. Tepat. Keseimbangan tu penting. Okey, kita beralih ke audio pula. Boleh. Konsep dia sama ke macam gambar? Kenapa kualiti MP3 boleh beza-beza? Ada persamaan dia. Kualiti audio digital pun bergantung pada 2 benda utama. Kadar sample rate dan kedalaman bit depth.
Kadar sampel, bunyi macam kelajuan sesuatu. Boleh kata macam tu. Dia diukur dalam Hertz, HZ. Dia tunjuk berapa kali sesaat bunyi analog sebenar tu diukur atau disampel untuk tukar jadi data digital lah. Macam CD audio, dia guna 44,100 Hertz. Kerap dia ukur, jadi banyak detail bunyi dapat ditangkap. Kalau yang rendah? Contohnya, panggilan telefon mungkin sekitar 8,000 Hertz je. Cukup untuk dengar suara orang bercakap. Tapi kalau nak dengar muzik, memang tak sedap lah. Bunyi dia macam, tumpul sikit. Faham. Kedalaman bit untuk audio pula, macam kedalaman warna tadi ke? Ya, konsep dia sama. Berapa banyak bit diguna untuk simpan maklumat setiap sampel bunyi tu. CD guna 16 bit. Rakaman studio profesional mungkin guna 24 bit. Lagi tinggi bit, lagi bagus kualiti bunyi dia. Betul. Lagi tinggi bit depth, lagi luas julat dinamik bunyi tu. Beza antara bunyi paling perlahan dengan paling kuat. Bunyi jadi lebih kaya, lebih detail, lebih realistik. Jadi, ini yang membawa kita kepada format audio macam wave lawan MP3 tu. Wave ni selalunya tak dimampatkan. Macam BMP untuk gambar tadi. Kualiti dia memang asli, sama macam rakaman asal. Tapi saiz file dia besar. Satu album tu boleh makan beratus-ratus MB. MP3 pula? Macam JPEG untuk audio lah ni. Kita ni kurang sensitif atau tak berapa dengar. Jadi saiz file jadi kecil sangat. Beberapa MB je untuk satu lagu. Senang nak simpan banyak lagu dalam phone. Phone kita kan storage dia biasanya dalam GB, gigabyte. Betul. MP3 sesuai untuk tu. Atau untuk stream online. Kualiti ada kurang sikit dari Wave, tapi untuk kebanyakan orang dah cukup bagus. Ada lagi format lain, macam MIDI. MIDI ni lain sikit. Dia bukan simpan rakaman bunyi sebenar. Dia simpan arahan muzik macam main nota C guna piano. Sebab tu saiz dia kecil sangat, dalam kilobyte KB je. Selalu guna untuk skor muzik atau bunyi ringtone lama dulu. Wah, menarik. Banyaknya istilah. Dari bit, unit paling kecil 0 atau 1 tu? Ya, ke byte 8 bit cukup untuk satu huruf. Lepas tu KB, kilobyte, lebih kurang 1,000 byte. Lepas tu MB, megabyte, lebih kurang 1,000 KB. Saiz biasa lagu MP3 atau gambar phone. Kemudian GB, gigabyte, 1,000 MB, ukuran biasa storage phone atau pen drive. Dan last sekali TB, terabyte, 1,000 GB. Untuk hard disk besar kan? Ya, betul tu. Semua unit ni tolong kita faham kapasiti simpanan dan saiz file digital. Jadi bila kita faham semua ni, resolusi, bit depth, kadar sampel, format file, unit ukuran, kita boleh buat pilihan yang lebih baik lah kan? Memang pun. Nak gambar cantik gila untuk cetak. Pilih setting kualiti tinggi, mungkin JPEG maksimum atau TIFF. Nak jimat ruang simpanan kat phone, guna MP3 atau JPEG yang dah dimampatkan. Kena timbang tara lah. Jelas sangat yang ada trade-off. Ada pertukaran antara kualiti dengan size file. Tak semestinya yang paling tinggi kualiti tu terbaik untuk semua situasi. Tepat sekali. Dan yang menariknya, benda-benda teknikal ni sebenarnya bagi kesan terus pada pengalaman digital kita hari-hari. Betul tu. Okey, sebagai penutup, satu soalan untuk korang fikirkan. Dalam aktiviti digital korang, main game ke, kongsi gambar ke IG ke, dengar lagu kat Spotify ke, bila masa korang rasa kualiti paling maksimum tu memang wajib ada? Dan bila pula kualiti yang cukup-cukup baik tu dah okey lah? Soalan yang menarik untuk direnungkan. Okeylah, itu saja perkongsian kita tentang ukuran data untuk kali ini. Terima kasih sudi mendengar. Jumpa lagi.